Okey, hari-hari kena setting kat mind kita yang kita nak capai sesuatu hari tu, tahun tu, 10 tahun tu. Jadi hari ini adalah masa yang tepat untuk berubah, maksudnya untuk memulakan sesuatu perniagaan ataupun untuk uh, menambah income tambahan, seperti anda nak menambah misal kata package di dalam perniagaan anda. Misal kata anda jenis yang suka buat multi level marketing ke, anda tambahkan package, anda cari satu company baru yang kukuh dia punya foundation untuk bonusnya, yang bonusnya tidak dimusnahkan. Maksudnya bonusnya tidak ada due date untuk dimusnahkan. Misal kata 3 bulan tak achieve target ni, sekian-sekian, dimusnahkan. Jangan yang cari yang macam tu. Anda cari yang forever yang, maksudnya forever yang ni, dia ada je bonus tu sampai you selesaikan tugasan you. Maksudnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mesti ada bonus tu. Kat situlah perubahan pada diri anda akan berlaku, sebab anda bukannya buat laju pun, anda buat slow, sebab anda tak ada pengalaman perniagaan. Anda tak ada kerja kat Citibank ke, pengalaman marketing. Anda tak ada pengalaman kat bank-bank ke, kat syarikat-syarikat marketing seperti penapis air ke, untuk anda ada pengalaman menjual dengan laju. Tetapi sebagai orang biasa yang kerja office hour, kerja instansi government ke ataupun swasta, anda tak ada pengalaman untuk sales. Jadi kat situ it takes time, mungkin sampai 10, 20, 30 tahun sampai 100 tahun. Maksudnya anda masih lagi ada keberangkalian untuk berjaya kalau bonusnya tidak dimusnahkan. Maksudnya company-company yang kukuh, yang mementingkan pengikutnya, mementingkan ahli-ahli pengikutnya, ataupun mementingkan penjual-penjualnya ataupun distributor-distributornya. Jadi kat situ ia akan menambah nilai anda dalam company itu dan menambah nilai income anda nanti. Anda akan tengok perbezaannya, yang di mana yang saya sejak dahulu meneliti perniagaan multi-level marketing ni, bahawa mereka memusnahkan bonus pada bulan pertama, kedua atau ketiga. Jadi ramai yang tak achieve sebab dia musnahkan bonus yang ada tu sampai kosong balik. Macam kerugian lah, kau dah beli barang 1,000, 2,000, 3,000, dah beli package untuk perniagaan ke usahawan, tapi lalas kau punya bonus ditarik balik selepas 3 bulan. Macam tak achieve je lah. Bonus kau tu patutnya sentiasa ada, tapi ditarik balik. Itu tak betul lah kan. Jadi dalam segi perniagaan, kalau kau dah bagi gaji kat orang tu, mana boleh kau nak ambil balik? Faham tak? Kau dah bagi gaji, kau tarik, kau simpan dalam sistem tapi kau tarik balik. Dia kena, kalau dah itu bonus, dia tak boleh dimusnahkan. Wow. Kan? Jadi kat situ dapat lah. Jadi kecuali dia dah tebus bonus tersebut, barulah bonus tu boleh ditanda. Okey, sudah selesai. Jadi kat sini kita kena cari company yang begitu, yang tidak musnahkan bonus, dan kita akan dapat jadi sama ada jutawan senyap, jutawan bisik, marketing hebat, dan kita dapat income, sama ada income harian yang baik, income bulanan yang baik, income mingguan yang baik, yang masuk dalam sistem, ataupun yang memang setiap minggu company ada menyediakan income mingguan yang masuk secara macam 800, 400. Dia akan jadi cantik bila anda ada income mingguan. Anda boleh gerakkan anda punya team marketing anda. Maksudnya anda boleh tim diri sendiri lah, tim anda sendiri, iaitu anda seorang, dan tim marketing anda, kumpulan anda. Maksudnya anda ada modal untuk memulakan perniagaan hari itu. Setiap hari kita kena ada memulakan perniagaan setiap hari. Sebab apa? Kita kena hari-hari ada task, hari-hari ada job, hari-hari ada aktiviti untuk mengembangkan perniagaan kita dalam multi-level marketing tersebut. Multi-level marketing ni ialah di bawah atas jualan langsung. Jadi anda memang ada lesen lah yang sah, yang dibenarkan oleh kerajaan, sebab dia ialah lesen atas jualan langsung. Okey, sekian. Terima kasih. Ini ialah video selama lebih kurang 5 minit. Jadi anda boleh belajar, sebab kalau saya cakap short, saya tak keluarkan saya punya notes tu kan.
Saya punya point penting. Jadi anda boleh tengok di sini dah 5 minit. Dah 5 minit 3 saat. Okey, saya stop dulu. Dan saya akan buat lagi video yang 5 minit duration. Sekian, terima kasih.